7 Rahsia Boboboi Baraju Bahagian 1. Nombor 1. Boboboi menangis kesedihan apabila menyangka Papa Zola telah mati, diikuti dengan surprise bahawa Papa Zola masih hidup. Ini merupakan trend yang asyik berulang. Dahulu Boboboi menangis untuk Ochobot yang akhirnya tidak mati pun dan masih berfungsi. Kemudian Boboboi ada menangis untuk Tok Kasa yang rupa-rupanya sama juga masih hidup. Ini juga merupakan petanda bahawa tangisan Mekamato untuk robot janitor yang dirosakkan oleh Kubiko pasti akan disusuli dengan kebangkitan robot tersebut pada masa akan datang. Nombor 2. Kalau dilihat formasi landscape planet Baraju yang berbatu, kita akan lihat bentuk arca melengkung yang menyerupai lambang elemen air ais. Manakala bahagian-bahagian tajam yang terpacak ini menyerupai lambang api. Nombor 3. Akhirnya kita dapat lihat rupa Codebot yang asal dalam versi animasi 3D. Sepanjang arc gentar, kita hanya dapat lihat power sfera tersebut dalam bentuk yang rosak dan korap sahaja. Nombor 4. Tim Boboboi datang ke planet Baraju secara berasingan. Sebahagian datang dengan kapal angkasa, manakala sebahagian lagi datang melalui portal teleportasi Ochobot secara langsung daripada kilang Newbot planet Makina. Ini berbeza daripada versi komik di mana mereka semuanya datang bersama-sama dalam kapal angkasa sahaja. Pesawat tersebut pun tidak pernah diserang dan kerosakan yang berlaku hanyalah akibat air mata lava milik Rokta-Roka. Nombor 5. Boboboi menyangka dia akan ke planet Volcania, akan tetapi dibawa ke planet Baraju pula. Kedua-dua planet ini mewakili elemen api. Baraju mempunyai iklim separuh panas, merupakan tempat tinggal Puak Bara dan tempat asal untuk penguasa lama Pairapi. Malah kaum batu api pun tinggal di situ. Manakala planet Volcania panas secara menyeluruh ditambah dengan lava volcano, merupakan tempat tinggal sementara Rokta-Roka dan tempat simpanan power sfera api bot. Nombor 6. Bukan elemen api sahaja yang diwakili oleh dua planet. Elemen angin diwakili oleh planet Windara dan juga planet Bayugan. Windara merupakan tempat tinggal penguasa lama Kuputeri dan mempunyai iklim angin kencang. Bayugan pun sama beriklim angin kencang dengan dua lapisan dan sebab itulah Retaka pergi ke sana untuk menaik taraf kuasa beliungnya. Manakala elemen daun pun diwakili oleh dua planet iaitu Rimbara dan Kadruax. Kedua-duanya tempat yang dihuni makhluk bertemakan tumbuhan. Ditambah lagi Rimbara tempat asalnya penguasa lama King Balakung dan Kadruax merupakan tempat simpanan power sfera Pasubot. Manakala untuk elemen petir dan ais, masing-masing hanya diwakili oleh satu planet sahaja, iaitu Gurlatan dan Baraju. Gurlatan beriklim ribut petir dan diperintah oleh penguasa asal Satriantar dan laskar guruhannya, manakala Baraju beriklim separuh sejuk dan merupakan tempat tinggal penguasa asal Masmawais, kaum saljunya dan juga kaum ais batu. Nombor 7. Pasukan Tapops kadangkala berkelakuan sangat tidak bijak, seolah-olah tidak menggunakan otak. Apabila pesawat angkasa mereka diserang dengan api dan ais, sepatutnya Rokta-Roka disuruh untuk mencairkan bahagian yang terkena ais beku. Manakala bahagian api boleh sahaja dipadam oleh Fang dengan cara menutupnya dengan bayang sehingga terpadam hasil kehilangan oksigen. Bagaimanapun, kebodohan perlakuan mereka diperlukan supaya plot cerita dapat berjalan dan bagaimanapun pesawat mereka tetap jatuh terhempas hasil serangan kuat campuran ais dan api yang terakhir.